Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami ingin membentangkan projek kami yang bertajuk BioRepel. Apakah BioRepel? BioRepel ialah sejenis ubat nyamuk tanpa bahan kimia. Kami menggunakan bahan seperti daun pandan, bunga cengkeh dan serai wangi. Apakah masalahnya? Masalah yang kami kena pasti ialah penggunaan ubat nyamuk berdasarkan bahan kimia yang boleh memberi kesan kepada kesihatan dan juga mencemarkan udara di dalam rumah. Selain itu, nyamuk seperti Aedes aegypti boleh menyebarkan penyakit berbahaya seperti demam denggi. Kenapa ianya penting? Isu ini penting kerana kes demam denggi masih berlaku dan boleh membahayakan masyarakat. Oleh itu, kita memerlukan alternatif yang lebih selamat dan mesra alam untuk malam nyamuk tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Bagaimana inovasi ini berfungsi? Inovasi kami menggunakan bahan semula jadi seperti daun pandan, bunga cengkeh dan serai wangi. Bahan-bahan ini menghasilkan bau semula jadi yang tidak disukai oleh nyamuk. Kemudian, bahan-bahan tersebut dijadikan sebagai semburan untuk membantu menghalau nyamuk tanpa menggunakan bahan kimia. Kesan projek. Inovasi ini lebih selamat untuk keluarga dan tidak mencemarkan alam sekitar. Selain itu, projek ini juga membantu mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam kehidupan seharian dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai produk inovasi pada masa hadapan.